hutang banyak, nak kerja tak senang, nak buat apa pun tak senang. Tuan pertama minta, lepas petang sikit tuan yang kedua datang minta hutang, esok tuan ketiga datang, tak tenang. Berhutang bukan kerana malas bekerja, berhutang kerana keperluan hidup. Bila Nabi masuk, Nabi tanya kenapa, dia pun bagi tahu. Nabi pun ajarkan, ya Aba Umamah, aku ajar satu doa, kamu amal doa ini, Allah hilangkan kekusutan kamu, Allah hilangkan kerisauan kamu, Allah mudahkan urusan pembayaran hutang kamu. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Kata Abu Umamah, aku pun amalkan doa itu sekali pada waktu pagi dan sekali pada waktu petang. Allah melangsaikan hutang aku dan aku tidak lagi dilanda kesedihan.